2014, Rusia telah ditendang keluar daripada kumpulan G8 dan G8 menjadi G7 sehingga hari ini. Sebabnya Rusia menyerang dan menjajah Crimea pada 2014. Dan tahun ini, Afrika Selatan sebagai pengerusi G20, Amerika kata dia nak boykot G20 dan memang dah boykot pun sebab dia kata berlaku genocide orang putih, white genocide di Afrika Selatan. Sebenarnya Trump dia tak hantar wakil, dia tak pergi pun sidang G20 kerana dia tak setuju agenda. Pertama, agenda akan berbincang tentang isu multilateral, buat keputusan secara bersama, jangan seorang-seorang macam Trump. Dan juga isu climate change, perubahan alam sekitar. Trump tak percaya benda tu. Drill baby drill, itu prinsip Trump. Dan kemungkinan kalau G8 menjadi G7, G20 akan menjadi G19 kerana bukan ditendang, kerana Trump menendang diri sendiri keluar daripada G20.